1, 2, 3, action. Okay, Obsession. Tadi Han dah pergi tengok Mijan. Apa cerita-cerita tu? Best ke tidak? Cerita dia memang, kalau tanya aku, dia cerita dia, kalau tengok trailer, macam mana boleh agak cerita dia macam mana. Tapi bila aku pergi tengok wayang, bila aku masuk hall, the moment bila first feel cerita tu mula-mula start, memang lain gila dengan trailer. Memang lain trailer? Completely lain. Dia cerita dia pasal apa sebenarnya? Cerita dia summary dia. Summary ya. Summary dia perempuan ni, dia seorang perempuan ni, dia mau obses kat lelaki tu. Tapi mula-mula yang best dia perempuan ke lelaki yang obses? Dah, itu aku cakap mula-mula lelaki tu. Okay. Dia bekerja dalam satu kawasan tempat kerja yang sama. Tempat apa tu, rakan sekerja. Okay. Tapi bila perempuan ni, mula-mula lelaki tu dia minat kat perempuan tu dulu. After that baru perempuan tu, dia second half baru dia reveal perempuan tu minat kat dia. Tapi benda tu dia ada spoiler aku tak sebut. Kenapa benda tu boleh terjadi? Apa kena pergi tengok lah. Okey, faham. Kan? Tapi benda yang paling best dalam cerita ni sebenarnya adalah character development. Daripada mula-mula hang tengok awet tu cuna, bukan main elok. Bukan macam Supergirl lah. Supergirl macam ni, Toy Story punya ni, villain yang pertama. Aku dah lupa nama dia. Tapi untuk cerita Obsession ni dia deliver dengan baik lah. Daripada aku suka sebab karakter development perempuan tu. Daripada mula-mula hang tengok dia cun dia elok kan. Tu jadi gila semua. Jadi gila pun jadi hang comotnya hang macam kan. Jadi untuk specific karakter Obsession tu aku memang suka gila. So cerita ni sebenarnya dia cerita komedi ke horror ke apa tu panggil cerita suspense ke, sebenarnya dalam kategori apa? Dia psikologi thriller kot aku rasa. Lebih ke arah horror sikit lah. Sebab kalau hang tengok cerita dia boleh cerita hantu sikit sebenarnya. Dia cerita hantu, tapi dia bukan cerita hantu yang hantu fizikal. Dia macam lebih ke arah macam mana, mental illness macam tu. Mental illness macam roh macam tu lah. Lebih kurang macam tu. So dia melibatkan fizikal punya orang. Maksudnya bukanlah hantu. So orang tu yang jadi obsessed. Aku rasa kalau hampa pergi tengok cerita ni, macam aku pergi tengok kan, aku expect cerita ni macam sampah-sampah yang sebelum ni. Aku tengok macam Evil Dead Rise, banyak sampah-sampah yang lain. Tapi cerita dia datang dengan satu konsep yang baru lah. Sebab aku tengok dekat social media lah, macam Mak Salih sebab ini the best horror movie 2026 lah apa lah. Rotten Tomatoes 94. Lepas tu Zavlog, aku tengok sehari lepas dia bagi. Ya, semua Infinity Star. Infinity Star. Aku pun Supergirl dia Infinity Star. Sorry Azhar. Tapi memang untuk cerita Obsession ni aku boleh bagi best lah untuk apa tengok experience. Best lah. Memang antara yang best. Dia budak-budak tak tengok lah kan. Budak-budak jangan tengok sebab banyak ada scene censored. Censored tu apa? Maksudnya gore ke apa ke? Gore pun ada, yang lebih gore. Dia ada scene-scene yang dahsyat. Okey, faham. Banyak kali pula tu. Banyak kali. Okey, tapi kalau tanya aku berbaloi ke tak tengok cerita Obsession ni? Berbaloi. Tapi bukan semua sinema ada kan kat Malaysia ni. Tak ada, sebab mula-mula aku nak beli dekat ni TGV Station 18. TGV Station 18 kenapa tak masuk cerita ni? Dia tak masuk. Saya bajet kot. Kinta City ada, JSC paling TGV Kinta ada, TG18 tak ada? Tak ada. Apa kita? Apa kita? JSC Preak aku kena pergi. Escalator dia belum elok lagi dah. Still lagi rosak. So untuk cerita Obsession ni rating aku bagi dalam 5/5 bintang. 5/5 bintang. Almost perfect tapi dia ada certain lag sikit lah untuk. Kalau perfect berapa rating dia pula? 5/5 bintang Infinity Star. Absolute cinema lah. Itu geng-geng Zaf ni. Tapi memang best cerita. Hang tak tengok lagi ya? Belum, aku tak tengok. Hang kena pergi tengok. Malam ni aku tengoklah jadi besok pagi ke malam ni kan. Nanti aku tengok. Ada review kita orang beza sikit. Aku boleh bagi 5 sebab dia bagi 3 lah. Betul. Sebab dia tutup mata sepanjang cerita. Okay, so apa boleh follow account ni kalau apa tak nak terlepas any movie review daripada kami. Kami punya review memang brutal sikit. Betul. Tapi tak mencarut lah. Belum lagi lah. Kalau tengok cerita yang pelik-pelik mungkin mencarut lah. Mencarut lah. Contoh dia. Nanti dia keluar trailer sikit. Itu. Okay, so apa follow account ni, follow account kita orang. Account apa? Apa nama account? Hunain. PKK. Berbaloi ke tak? Boleh tengok review. Berbaloi ke tak? Kalau tak berbaloi, kita orang cakap tak berbaloi. Betul. Kalau sampah, kita orang cakap sampah. Okay, jumpa next review. Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys.